Setiap perjalanan besar selalunya bermula dari sebuah langkah yang kecil. Di sebuah kampung yang damai di negeri Johor, Kampung Pematang Palas, Benut Pontian. Pada tanggal 25 Jun 1968, lahirlah seorang anak yang kelak mengabdikan hidupnya kepada dunia pendidikan. Beliau ialah Abdul Aziz bin Haji Suradi. Dari desa yang sederhana, lahir sebuah tekad yang luar biasa. Tekad untuk menuntut ilmu dan satu hari nanti menyebarkan ilmu itu kepada generasi yang seterusnya. Perjalanan pendidikan beliau bermula di Sekolah Kemaksaan Seri Jaya Benut dari tahun 1975 hingga ke 1980. Kemudian beliau melangkah ke alam sekolah menengah di Sekolah Menengah Parit Betak dari tahun 1981 hingga ke 1983. Langkah itu diteruskan dengan penuh kesungguhan di Sekolah Menengah Kebangsaan Benut dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5 pada tahun 1984 sehingga 1985. Minat yang mendalam terhadap pendidikan akhirnya membawa beliau ke Maktab Teknik Perguruan Ceras pada tahun 1996. Sebuah titik penting yang membentuk beliau menjadi seorang pendidik yang berdedikasi. Namun, perjalanan kehidupan tidak hanya tentang kerjaya. Pada 1 Jun 1995, beliau mendirikan rumah tangga bersama Puan Fauzah binti Samad yang setia menjadi teman seperjuangan dalam suka dan duka kehidupan. Nurul Najihah binti Abdul Aziz nama diberi, puteri tercinta mereka yang menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga. Pada tahun 1997 menjadi detik bermulanya sebuah perjalanan pengabdian sebagai seorang guru. Beliau memulakan khidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas Kota Tinggi dari tahun 1997 hingga ke tahun 2005. Kemudian beliau meneruskan bakti di Sekolah Kebangsaan Bandar Putra Kulai dari tahun 2006 hingga ke tahun 2016. Seterusnya, pengalaman dan dedikasi beliau dicurahkan pula di Sekolah Kebangsaan Sedenak Kulai dari tahun 2016 hingga ke tahun 2020. Dan akhirnya perjalanan penuh makna ini diteruskan di Sekolah Kebangsaan Taman Indapura 1 dari tahun 2020 hinggalah ke hari ini. Kegigihan dan kecemerlangan beliau di dalam bidang pendidikan membolehkan beliau dianugerahkan dengan anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2002, tahun 2008 dan tahun 2013. Tahun demi tahun berlalu, kelas demi kelas silih berganti. Namun satu perkara yang tidak pernah berubah, keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu. Beliau bukan sekadar mengajar, tetapi membimbing. Bukan sekadar mendidik, tapi membentuk masa depan. Di tangan seorang guru, lahirnya harapan dan terbina masa depan generasi. Hari ini,
Setelah puluhan tahun menabur bakti, tibalah waktunya untuk beliau melabuhkan tirai. Sebuah perjalanan yang penuh makna, namun jasa seorang guru tidak pernah berakhir. Ilmu yang ditinggalkan akan terus hidup dalam jiwa anak-anak didik. Kenangan yang tercipta akan sentiasa tersemat dalam ingatan rakan seperjuangan. Terima kasih Cikgu Abdul Aziz. Terima kasih Cikgu Abdul Aziz. Terima kasih atas ilmu yang dicurahkan, atas setiap kesabaran yang dipamerkan, dan atas setiap pengorbanan yang tidak ternilai. Selamat melangkah ke alam persaraan. Sesungguhnya, jasa seorang guru akan sentiasa dikenang sepanjang zaman. Seandainya bisa untuk kau rasakan apa yang sedang jasadku tanggungkan, takkan bisa bibirmu ukir senyuman, tak mengenal kebahagiaan. Seandainya bisa untuk kau rasakan apa yang sedang hatiku menahan, pedih lukaku yang terpendam lama, takkan bisa kau fahaminya. Ku sendiri merenung nasibku, berbagai dugaan menimpa aku, sayu pilu ku tak mampu, bibirku menyebut nama Tuhanku. Ku gantung hidupku hanya padamu, kerana kau tempatku mengadu. Dimarah, dimaki dan dihina, sedar mereka tubuh jiwaku luka, dipersalah, terdiam ku menunduk pasrah. Luka semakin bertambah, cuma ku perlu rumah untuk ku peluk dan meluah. Tapi mengapa aku dipersalah? Seandainya bisa untuk kau rasakan
perit lukaku. Yang terpendam lama, yang terkurung lama, takkan bisa kau fahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Abdul Aziz bin Haji Suradi. Semoga beliau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan selamat dalam persaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji Abdul Aziz. Selamat bersara kepada Tuan Haji. Terima kasih kerana banyak jasa Tuan Haji, Tuan Haji Fauzia dan anak dia Najiha kepada saya sekeluarga. Selalu berada saat saya rasa sedih, saat saya gembira. Dan Haji juga banyak membantu saya dalam melancarkan pengurusan dan perjalanan skip 1. Terima kasih Tuan Haji selalu bantu relief kelas saya, terutama saat saya sibuk melayan tetamu dan juga di saat-saat saya terpaksa menyiapkan tugasan yang datangnya secara ad hoc. Sejujurnya selama mengenali Tuan Haji Abdul Aziz bermula 28 Disember 2023 di SK Bandar Putra, Tuan Haji merupakan seorang sahabat yang sangat cool tapi sangat mengambil berat akan rakan-rakan lain. Saya kehilangan seorang sahabat yang akan bantu saya buka pintu pejabat setiap pagi dan juga yang akan temani saya bercerita dan mengimbau kenangan di SKBP. Saya juga kehilangan seorang rakan GPK yang menjadi tempat saya buat luahan perasaan, terutama ketika saya terbeban dengan tugasan yang datang bertimpa-timpa. Terima kasih Tuan Haji atas segala ilmu yang diberikan pada semua anak-anak saya, daripada yang sulung hingga ke yang bongsu. Untuk Tuan Haji Abdul Aziz, Haji Fauzia dan Najiha, terima kasih atas segalanya. Semoga ukhuwah yang kita bina bukan setakat 23 tahun tapi terus berkekalan hingga ke akhir hayat. Semoga Tuan Haji sekeluarga sentiasa dikurniakan sebaik kesihatan, dilipat gandakan rezeki, dipermudahkan segala urusan di dunia dan akhirat. Dan sekali lagi, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Puan Haji Fauzia, Najiha. Selamat bersara Tuan Haji. Selamat menikmati hari-hari bahagia bersama keluarga tersayang. Selamat bersara Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Haji Abdul Aziz, selamat bersara. Semoga sekali penat lelah bagaimana selama ini tidak akan saya lupakan detik-detik bersama. Semoga pasaran ini memberi ruang untuk berehat dan menikmati masa bersama dan mengejar impian yang tertangguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tuan Haji Aziz yang akan bersara, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas tunjuk ajar cikgu kepada saya. Juga terima kasih atas jasa-jasa Cikgu Aziz kepada sekolah ini, terutama kepada murid-murid. Banyak kenangan manis dengan Cikgu Aziz. Antara orang yang paling cool saya jumpa di sekolah inilah. Sentiasa tenang, kan? Saya juga mendoakan moga kesihatan Cikgu Aziz bertambah baik, sentiasa sihat, boleh buat lebih banyak ibadah. Okey. Dan juga saya juga akhirnya untuk nak mohon maaf lah atas salah silap saya, tingkah laku ke kata-kata yang banyak menyinggung perasaan Cikgu Aziz. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okay, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum Haji. Selamat bersara. Semoga sihat selalu. Jangan lupa kami di sini.